Kami dari kumpulan 7 ingin membentangkan tajuk Kemahiran Rekreasi Aktiviti Air, Kayak. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Nur Fatin Fatinah, Nurul Alia, Nur Aisyah Kristina, Nur Azira, Aina Fatini, Diana Shirin Alisha, Nur Farzana Aina, Nur Syamimi Amira. Pengenalan asas kayak. Kayak ialah sejenis bot kecil dan ringan yang digerakkan menggunakan dayung dua bilah. Pengguna kayak duduk menghadap ke hadapan dengan kaki diluruskan di hadapan. Aktiviti berkayak merupakan salah satu sukan rekreasi air yang popular kerana sesuai untuk riadah, pengembaraan, sukan pertandingan dan aktiviti pendidikan luar. Kayak direka bentuk supaya stabil, mudah dikawal dan mampu digunakan di pelbagai jenis perairan seperti sungai, tasik, laut dan kawasan pantai. Pada masa kini, kayak diperbuat daripada bahan moden seperti plastik, gentian kaca dan serat karbon yang menjadikannya lebih tahan lasak serta kayak berasal daripada masyarakat pribumi Inuit, Aleut dan Yupik di kawasan Arktik seperti Kanada, Greenland dan United States. Ianya dibina menggunakan rangka kayu atau tulang haiwan yang disalut dengan kulit anjing laut bagi membolehkan pemburu untuk bergerak di kawasan perairan yang sejuk. Perkataan kayak berasal daripada bahasa Inuit yang bermaksud bot pemburu. Kayak tradisional dibina mengikut saiz badan penggunanya untuk meningkatkan kecekapan dan kestabilan semasa berada di atas air. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kayak mula diperkenalkan ke Europe sebagai aktiviti rekreasi dan sukan. Sejak daripada itu, reka bentuk kayak mula berkembang dengan penggunaan bahan-bahan moden. Kayak telah mendapat pengiktirafan antarabangsa dan menjadi salah satu acara rasmi dalam sukan Olimpik. Jadi, kita dapat tahu, kayak merupakan pengangkutan tradisional masyarakat Arktik yang telah berkembang menjadi sukan dan aktiviti rekreasi yang popular di seluruh dunia. Dengan reka bentuk yang praktikal serta seberguna, kayak terus menjadi pilihan bagi individu yang ingin menikmati aktiviti air sambil meningkatkan kecergasan fizikal dan kemahiran mengendalikan bot. Jadi, saya Nurul Alia akan meneruskan pembentangan bagi peralatan asas kayak. Peralatan asas kayak ialah kelengkapan yang digunakan untuk memastikan aktiviti berkayak dapat dijalankan dengan selamat dan juga berkesan. Setiap peralatan dia mempunyai fungsi yang tertentu membantu pengayuh mengendalikan kayak ketika berada di atas air. Antara peralatan asas kayak ialah jaket keselamatan, kayak dan juga pendayung. Ketiga-tiga peralatan ini sangat penting kerana ia bukan sahaja membantu pergerakan kayak, malah memastikan keselamatan pengguna sepanjang aktiviti berkayak dijalankan. Seterusnya, saya akan menerangkan setiap peralatan tersebut dengan lebih lanjut. Di peralatan pertama ialah kayak. Kayak ini merupakan sejenis bot kecil yang direka khas untuk aktiviti berkayak. Ia biasanya diperbuat daripada bahan seperti plastik, fiberglass atau polietilena yang tahan lasak dan sesuai digunakan di sungai, tasik serta laut. Jadi terdapat pelbagai jenis kayak mengikut fungsi utama kayak adalah seperti sebagai kenderaan air yang membolehkan seseorang bergerak di atas permukaan air menggunakan pendayung. Oleh itu, pemilihan jenis kayak yang sesuai adalah penting bagi memastikan keselamatan dan juga keselesaan semasa dan kedua ialah pendayung atau paddle. Pendayung digunakan untuk menggerakkan kayak ke hadapan, ke belakang serta mengawal arah pergerakan kayak. Pendayung kayak mempunyai dua bilah iaitu satu pada bahagian hujung yang memudahkan pengayuh menggerakkan kayak dengan lebih cekap. Selain itu, teknik penggunaan pendayung yang betul dapat membantu menjimatkan tenaga dan meningkatkan kestabilan kayak ketika berada di atas air. Peralatan asas yang terakhir ialah jaket keselamatan. Jaket keselamatan dia merupakan peralatan yang paling penting dalam aktiviti berkayak. Fungsinya adalah untuk membantu pengguna terapung di permukaan air sekiranya
terjatuh daripada kayak tersebut. Selain itu, jaket keselamatan juga dapat mengurangkan risiko lemas dan memudahkan proses menyelamat sekiranya berlaku kecemasan. Oleh sebab itu, semua peserta diwajibkan memakai jaket keselamatan sepanjang aktiviti berkayak dijalankan. Kesimpulannya, kayak, pendayung dan juga jaket keselamatan merupakan peralatan asas yang wajib ada dalam aktiviti berkayak. Setiap peralatan yang mempunyai fungsi tersendiri dan saling melengkapi bagi memastikan aktiviti dapat dijalankan dengan selamat dan juga Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis kayak. Kayak boleh dibahagikan kepada beberapa jenis berdasarkan kegunaan dan persekitaran penggunaannya. Jenis yang pertama ialah recreational kayak. Kayak ini biasanya digunakan untuk aktiviti santai di tasik, sungai yang tenang atau kawasan rekreasi. Ia mempunyai reka bentuk yang stabil dan mudah dikendalikan dan menjadikannya pilihan yang sesuai untuk pemula. Jenis kedua ialah touring kayak. Kayak ini direka untuk perjalanan yang lebih jauh. Bentuknya lebih panjang dan sempit bagi meningkatkan kelajuan serta kecekapan ketika berkayak. Selain itu, ia mempunyai ruang simpanan untuk membawa bekalan dan peralatan. Jenis ketiga ialah sea kayak. Kayak ini digunakan di laut dan kawasan pantai. Reka bentuknya lebih kukuh dan stabil untuk menghadapi ombak serta angin dalam perairan terbuka. Seterusnya ialah white water kayak yang digunakan di sungai berarus deras. Kayak ini lebih pendek dan mudah dikawal, membolehkan pengguna melakukan pergerakan pantas ketika melalui jeram. Selain itu, terdapat juga fishing kayak, iaitu kayak yang direka khas untuk aktiviti memancing. Kayak ini mempunyai ruang tambahan untuk menyimpan peralatan memancing dan memberikan kestabilan yang lebih baik. Akhir sekali ialah sit on top kayak, di mana pengguna duduk di atas permukaan kayak. Kayak ini mudah digunakan dan sangat popular untuk aktiviti rekreasi, terutamanya di kawasan pantai. Kesimpulannya, setiap jenis kayak mempunyai fungsi dan kelebihan tersendiri bergantung kepada tujuan penggunaan dan keadaan perairan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya anatomi kayak. Kayak ni dia ada ruang penyimpan, togel pengangkat, haluan, geladak, hul, kokpit, buritan dan kemudi. Okey, ruang penyimpan ni ruang khas untuk menyimpan peralatan, makanan, pakaian atau barang keperluan lain semasa aktiviti berkayak. Togel pengangkat pula pemegang yang digunakan untuk mengangkat dan mengalihkan kayak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan lebih mudah. Haluan, bahagian hadapan kayak yang berfungsi membelah air semasa bergerak. Bentuk haluan membantu mengurangkan rintangan air dan meningkatkan kelajuan kayak. Seterusnya geladak. Geladak ni bahagian atas kayak yang melindungi bahagian dalam daripada dimasuki air serta menjadi tempat pemasangan aksesori seperti tali keselamatan dan ruang simpanan. Okey, hul pula bahagian bawah badan kayak yang bersentuhan secara langsung dengan air. Bentuk hul mempengaruhi kelajuan, kestabilan dan kebolehan kayak untuk bergerak. Okey, kokpit pula ruang tempat pendayung duduk dan mengawal kayak. Kokpit direka untuk memberikan keselesaan serta kawalan yang baik semasa berkayak. Okey, buritan bahagian belakang kayak yang membantu mengekalkan kestabilan dan arah pergerakan kayak di atas air. Okey, akhir sekali kemudi. Alat kawalan yang dipasang di bahagian belakang kayak untuk membantu mengubah arah pergerakan dan meningkat kawalan terutama dalam keadaan berangin atau arus yang kuat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isyarat asas aktiviti berkayak. Isyarat bermaksud komunikasi dalam aktiviti berkayak. Terdapat 3 isyarat asas dalam aktiviti berkayak. Contohnya isyarat pendayung, isyarat whistle dan isyarat tangan.
Okey, antara isyarat-isyarat yang akan saya jelaskan adalah isyarat berhenti, di mana dayung diangkat tegak ke atas. Ini bermaksud semua pendayung mestilah berhenti mengayuh. Seterusnya, isyarat berkumpul, di mana dayung dipusing membentuk bulatan di atas kepala dan semua pendayung hendaklah datang berkumpul. Untuk isyarat kecemasan, dayung mestilah diangkat dan dilambai secara berulang kali untuk meminta bantuan. Dan akhir sekali ialah isyarat menunjukkan arah, di mana dayung ditunjukkan belok ke kiri atau ke kanan untuk menunjukkan ke manakah arah yang perlu kita pergi. Seterusnya, teknik mendayung kayak. Terdapat 6 teknik asas mendayung iaitu dayungan ke hadapan, dayungan mengunduh, berhenti, dayungan membelok sapuan hadapan, dayungan membelok sapuan belakang, dan dayungan membelok gabungan sapuan. Yang pertama, dayungan ke hadapan. Teknik ini ialah teknik dayungan asas terpenting dalam aktiviti berkayak. Yang pertama, aplikasikan teknik duduk yang betul. Badan tegak ke hadapan dan mata memandang sasaran di hadapan. Jangkau tangan kanan ke hadapan dan benamkan seluruh mata dayung ke dalam air. Tangan dan pergelangan tangan kiri seelok-eloknya separas bahu. Tarik mata dayung dari hadapan ke belakang bagi menghasilkan daya pergerakan. Sokong tarikan tangan tadi dengan kilasan torso kanan bagi menghasilkan daya yang lebih efisien. Tarik pendayung sehingga berada di sisi pinggang. Mata dayung dikeluarkan dan diatur untuk membuat dayungan ke hadapan di bahagian kiri kayak pula. Yang kedua, dayungan mengunduh. Aplikasikan teknik duduk yang betul. Tegakkan badan dan pusingkan bahagian torso kanan ke belakang. Hulurkan tangan kanan ke belakang dan masukkan mata dayung ke dalam air di bahagian belakang kayak. Jangan bersandar dan pastikan kedudukan badan sentiasa tegak. Ini khusus untuk mengelakkan kecederaan. Pastikan bahagian belakang mata dayung ditolak dari belakang ke hadapan, di kiri dan kanan kayak. Bagi memastikan arah yang lurus, lihat ke belakang dan ke hadapan. Ia penting agar kayak tidak melanggar sebarang halangan. Yang ketiga, berhenti. Sekiranya anda hendak memberhentikan kayak yang sedang bergerak ke hadapan, masukkan sebahagian sahaja mata dayung ke dalam air di kiri dan kanan kayak. Gunakan bahagian belakang mata dayung. Aplikasikan teknik dayungan mengundur yang pantas. Kayak anda akan berhenti dengan cepat dan selamat. Bagi memberhentikan kayak yang sedang mengundur ke belakang, dayungan ke hadapan yang pantas perlulah dilakukan. Yang keempat, dayungan membelok sapuan hadapan. Kilaskan torso anda ke hadapan. Jangkauan tangan kanan anda ke hadapan sehingga mata dayung bergerak bersebelahan atau berhampiran dengan bu. Buat dayungan sapuan jauh dari kayak dengan tangan kanan dibengkokkan untuk menarik pendayung. Tangan kiri juga dibengkokkan sambil menolak pendayung. Mata dayung mengaut air dan terbenam 90% di dalam air. Lakukan teknik ini berulang kali sehingga kayak anda membelok ke arah yang ingin dituju. Yang kelima, dayungan membelok sapuan belakang. Kilaskan torso anda ke belakang. Jangkauan tangan kanan anda ke belakang sehingga mata dayung berada bersebelahan atau berhampiran dengan stern. Buat dayungan sapuan jauh dari kayak dengan tangan kanan dibengkokkan untuk menolak pendayung. Tangan kiri juga dibengkokkan sambil menarik pendayung. Mata dayung mengaut air dan terbenam 90% di dalam air. Lakukan teknik ini berulang kali sehingga kayak anda membelok ke arah yang ingin dituju. Yang keenam, dayungan membelok gabungan sapuan. Teknik ini bertujuan untuk mengubah haluan atau memusingkan kayak dalam jangka masa yang lebih cepat dan radius yang kecil. Ia melibatkan gabungan forward dan backward sweep stroke yang dilaksanakan secara bergila-gila bagi mengubah hala tuju kedudukan kayak. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teknik mengangkat kayak dengan betul dan selamat.
Teknik yang betul sangat penting bagi mengelakkan kecederaan serta memastikan kayak dapat dipindahkan dengan mudah dan terkawal. Teknik pertama ialah kelekan di pinggang. Teknik ini sesuai digunakan apabila kayak perlu dipindahkan dalam jarak yang dekat. Teknik ini dilakukan secara berpasangan di mana seorang berada di bahagian hadapan dan seorang lagi berada di bahagian belakang kayak. Dua-dua individu berdiri pada bahagian yang bertentangan, iaitu seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri kayak. Seterusnya, kedua-dua individu perlu berlutut dan mengepit bahagian haluan dan buritan kayak pada paras pinggang. Orang yang berada di belakang akan memberi arahan untuk mengangkat kayak supaya pergerakan dapat dilakukan secara serentak. Selepas arahan diberikan, kayak diangkat bersama-sama dan dibawa ke lokasi yang dituju. Apabila tiba di destinasi, orang di belakang akan memberi arahan untuk menurunkan kayak dan kayak diturunkan secara serentak serta berhati-hati. Teknik kedua ialah pikulan di bahu. Teknik ini lebih sesuai digunakan untuk membawa kayak pada jarak yang sederhana jauh. Sama seperti teknik sebelumnya, ia juga dilakukan secara berpasangan. Namun, kedua-dua individu perlu berada pada bahagian yang sama ada di sebelah kanan atau sebelah kiri kayak. Kedudukan ini membolehkan komunikasi yang lebih baik antara kedua-dua pendayung dan dapat mengurangkan risiko kecederaan sekiranya kayak terjatuh semasa diangkat. Kedudukan ini membolehkan komunikasi yang lebih baik antara kedua-dua pendayung dan dapat mengurangkan risiko kecederaan sekiranya kayak terjatuh semasa diangkat. Prosesnya bermula dengan berlutut dan mengepit kayak pada paras pinggang. Lepas menerima arahan daripada orang di belakang, kayak diangkat ke paras pinggang terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke bahu. Kayak kemudian dibawa ke lokasi yang dikehendaki. Setelah sampai, orang yang di belakang akan memberikan arahan untuk menurunkan kayak dan kedua-dua individu akan menurunkannya secara serentak dan berhati-hati. Terusnya saya akan menyambung teknik menyelamat menggunakan kayak. So, ada 4 teknik. Yang pertama adalah self-rescue. Teknik ini digunakan apabila menghadapi situasi seperti kayak terbalik ataupun rakan jauh. Caranya adalah pertama, pegang pendayung dengan kemas. Kedua, berenang ke arah kokpit dan tolakkan bahagian kokpit ke atas dengan cepat. Cara ini adalah untuk mengelakkan air masuk ke dalam kayak. Yang seterusnya adalah masukkan pendayung ke dalam kokpit dan terakhir berenang ke bahagian stern dan menekan bahagian stern dengan kedua-dua tangan dan lonjakkan bahagian abdominal ke atasnya. Seterusnya adalah teknik X-Rescue. Teknik ini digunakan bila menghadapi situasi seperti kayak capsize. Caranya adalah keluar dari kayak dan memberikan isyarat call off ataupun isyarat kecemasan. Bagaimana isyarat call off ni dilakukan? Isyarat call off ni dilakukan dengan pendayung mengangkat dayung tegak lurus ke atas dan menggerakkannya secara berulang kali ke hadapan dan juga ke belakang. Berikut merupakan teknik yang ketiga, iaitu hash rescue, di mana formasi selamatnya sama dengan huruf hash. Caranya adalah dua buah kayak penyelamat berada secara berhampiran dan setiap penyelamat memegang hujung kayak. Pergerakan jongkan-jongkit dilakukan bertujuan untuk mengeluarkan air. Kayak diterbalikkan semula kedudukan asalnya dan kedua-dua kayak penyelamat menghimpit kayak mangsa di tengah-tengah. Ini adalah bertujuan untuk mengekalkan kestabilan kepada mangsa sewaktu proses menaiki semula kayaknya. Ini merupakan teknik terakhir, teknik menyelamat menggunakan kayak, iaitu high rescue. Teknik ini menggunakan pendayung sebagai platform untuk membuang air. Caranya adalah pertama, pastikan kayak mangsa berada di tengah kayak penyelamat. Yang kedua adalah lintangkan pendayung di atas kokpit di antara dua kayak penyelamat. Yang ketiga adalah tarik kayak mangsa ke atas pendayung yang dilintangkan. Pastikan kokpit
kayak masa berada di atas pendayung. Dan dalam teknik ini juga pergerakan jongkan-jongkit dilakukan untuk mengeluarkan air dari kayak. Dan yang terakhir adalah kayak diterbalikkan ke kedudukan asal kayak. Sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.